Hai guys, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Kali ini saya nak DIY tukar seat cover motosikal EX5 saya. Ini motosikal legend. Dah lebih 10 tahun saya pakai. Ini dah koyak, bocor. Jadi saya plan nak tukar sendiri. Jadi dia punya cover saya beli dekat Shopee. Jadi apa yang saya nak tunjukkan adalah bagaimana kita nak tukar seat cover. Jom kita video seterusnya. Okey, jadi inilah keadaan seat cover saya. Dah lama. Okey, saya punya EX5 Honda EX5. Tengok. Yang ni koyak habis. Okey, jadi saya plan nak tukar. Okey. Tengok keadaan dia. Okey, motosikal lama memang macam tu. Okey. Dia hanya menggunakan seperti staple gun. Okey. Jadi kita akan buka bahagian ni je lah. Nak memudahkan 2 biji skru ni. Yang 2 biji ni. Nombor 10 kalau teleskop saya. Okey, kita akan buka dan kita akan buka dulu cover dia. Lepas tu baru kita pasang seat cover. Okey, kita akan buka menggunakan ni. Malas saya nak guna tu. Okey. Keluar. Okey, jadi seat ni dah terlepas. Alright. Dan kita terus cabut. Inilah keadaan dia. Right. Kita akan buka bahagian ni. Okey. Kita akan guna beberapa tool. Okey. Kita akan cungkilkan ni. Kita cari salah satu dia. Okey, cungkil. Okey, kalau dia rasa pelik je rupa, guna plier ni ataupun ni lah. Okey. Kerja ni kena sabar. Okey. Okey, cabut. Okey. Kopek kan semua. Okey, pasti yang lepeh lah. Agak-agak lepeh macam ni. Yang ni besar sangat. Okey. Yang ni okey jugalah kalau yang ni. Okey, boleh guna pakai. Buat kerja ni kena duduk. Baru ada sedap sikit. Okey, kita tukar lokasi kerana terlalu gelap. Okey, yang ni nanti kita akan bukakan lah. Right. Okey, yang ni nombor 10. Kalau kita nak pakai ni pun tak dapat. Okey. Apatah ni. Bahagian ni besar. Dia diganggu. Jadi, kita dah buka pakai T ni je. Baru dia tepat. Baru boleh tanggalkan. Right. Tapi, dan kita teruskan cabut dia punya staple gun. Okey, sekarang kita cabut yang ni lah. Okey. Cabut. Lepas ni nanti kena sapu lah kawasan ni. Okey. Kalau tak bocor tayar. Right. Sambil tu kita cek lah mana yang belum terbuka. Jadi kita cabut balik lah. Okey, sekarang ni seat ni dah nak terbuka. Okey, kita keluarkan. Right. Okey, inilah seat asal dia.
Oke, kalau kita tengok ni dah terkoyak ah. Tapi tak apa. Nanti kita balutkan. Lepas tu kita bersihkan kuasa ni. Lepas tu ada lagi sakit baki seperti yang macam ni. Kita cabut. Okey. Okey. Inilah seat cover. Saya beli dekat Shopee. Murah aja. Berapa ringgit lah. Kalau beli kedai lokal, mahal lah. Di Sarawak ni, di Betong Sarawak ni memang mahal. Okey. Okey, ni kita pasti kalau ada jenama ni, kita letakkan di belakang. Okey, kita masukkan. Kita cek dulu. Okey. Right. Dia ada, kalau yang jenis ni dia, kalau yang kita beli ni lah, dia memang ada berlebih. Okey. Right. Juga yang ni. Ini kita akan tarik. Okey. Yang penting kuasa ni lah. Dia mesti kita bagi ngam-ngam. Okey, selitkan di sini. Lepas tu baru kita tembakkan. Okey. Right. Okey, seperti yang anda nampak tadi kan, ni staple gun kan. Jadi kita guna yang staple gun. Okey. Pertama kita kena cantikkan ni dulu. Okey. Okay, yang ni dulu kita bagi di tempatnya. Right. Lepas tu balik kan. Tengok berlebih kan. Okey. Kalau nak potong boleh, tapi nantilah kita potong. Okey, pertama kita hantam di sini. Nampaknya saya punya staple gun ni tak berapa dah. Okey. Adjust ni lah. Right. Ini untuk menahan je. Okey. Lepas tu kita balikkan ke belakang. Okey. Buat dia tak sengit lah. Okay. Kena tarik Okay. Agak-agak rata. Okay. Tembak. Staple ni macam tak kuat lah. Okay, tak apa. Jadi kita bagi banyak. Mungkin ada staple yang bagus. Tak tahu lah. Okay, boleh. Right. Okay, sekarang dah ni. Okay. Tiba pula kita masuk bahagian tepi dia. Okay. Kita tarik sini. Tarik sikit. Okay. Tengok side. Okay, ambil tengah dulu. Okay, tapi ni kita dah tahan. Ini kita tarik. Letak tepi. Okay, tarik. Tahankan. Okay, stapler tak berapa bagus. Okay, tapi sabarlah. Kerja kena sabar. Ada kala dia masuk bagus, ada kala masuk tak berapa bagus. Right, ni kira okey lah, boleh lah. Okay, kemudian kita cuba tarik yang ni lah. Okay, untuk yang ni.
tarik. Kita marking dulu. Baik. Tarik sebelah. Kita kena balas. Baik. Baik. Pak ada shape sikit lah. Okay. Dan kita cleankan semua dia. Tarik. Dan masukkan. Right. Okay, pusing sini. Okay, hujung ni sama juga, tarikkan. Okay. Okay. Nampaknya sudah ada shape. Okay. Kita ambil point tengah. Okay, sebelah lagi. Alright. Okay, bolehlah. Okay. Balance. Okay, belakang. Okay, kita perkemaskan lah. Right. Okay, sekarang kita akan potong bagian ini. Okay. Kita potong supaya dia senang shape dia lah masuk. Nah, nampaknya dia dah tuh. Patah sedikit. Ya. Okay, dia melebih. Okay, jadi kita potong dari sini lah. Okay. Panjang sedikit. Okay. Bunyikan di bawah. Dia akan jadi begini. Kemudian kita akan kuncikan. Okay. Mana tadi? Oh, ni. Okay, dia ada bush. Masukkan skru. Ya. Ya. Oke, udah ketat. Oke, jadi kita pasang. Oke, ini keadaan dia. Oke, right. Boleh lah, oke. Daripada tuh kita boleh buat sendiri. Oke, kita akan pasang. Oke, kita akan kuncikan, masukkan skru. Oke, masukkan dekat thread dia lah. Kuncikan. Oke, jadi beginilah keadaan dia lah setelah siap. Oke, simple dan senang. Tak berapa banyak tool yang digunakan. Beginilah keadaan seat. Oke, yang telah saya tuh tak ada lagi lubang bocor. Oke, bolehlah. Oke, ikut dia standard. Ini ikut dia punya span. Oke, jadi ini saja, itu saja yang saya tunjukkan kepada anda untuk perbaharui seat ini daripada yang bocor, yang koyak, kita barukan dia punya seat. Bolehlah kemas sikit, bukan pro sangat buat benda ni. Jadi kita sendiri tahu buat macam mana untuk seat motosikal. Jadi itu saja DIY daripada saya. Sampai jumpa di next DIY akan datang.